Kerana walayalin ashrin, demi malam-malam 10. Malam 10 ni apa ni dalam tafsir banyak. Termasuk dah 10 Zulhijjah. Start daripada 1 hari bulan hari tu sampai ke raya ni 10 malam ni mustahab benar dihidupkannya zikir. Sehari kita nak buat kerja, Tuhan tidak berat kita duduk congok dak. Tapi malam berhenti kerja, jangan tidur saja. Ingat dalam hati ni malam ni, hari ni hari bulan, malam ni malam 7 ni, jangan semata-mata kita buat je. Biar ada masa kita berhenti saja. Allah Tuhanku, semayang murid ke, lepas murid ke, zikir ke, lepas insya ke, belum subuh bangun dulu lagi, kerana rebut peluang malam 10. Sama ada malam 10 di Zulhijjah atau 10 Muharram. 1 Muharram, 2 Muharram sampai ke 10 Muharram ni apa ni malam ni malam baik. Lebih-lebih lagi 10 Ramadan. 10 Ramadan sama ada 10 yang pertama ke, 10 yang kedua ke, lebih lagi 10 yang ketiga ke, orang panggil seliku, 2 liku. Ni cukup-cukup berga dalam hidup orang Islam. Tak kira orang Islam tu orang Melayu ke, orang Siam ke, orang Cina ke, berapa, asalkan dia Islam, maka dia mesti menghargai 10 malam, sama ada malam lala ni malam Zulhijjah 10 hari 10 malam, atau malam Muharram, atau malam Ramadan, malam bulan-bulan puasa kita pandang.